7 kereta paling banyak kena curi di Malaysia. Nombor 7, Ford Ranger. Direkodkan sekitar 79 kes kecurian. Pickup popular, nilai jual semula tinggi dan jadi sasaran sindiket curi kereta. Nombor 6, Pro 2 Kancil. Sekitar 89 kes kecurian. Kereta lama, keselamatan asas, mudah menjadi sasaran pencuri. Nombor 5, Proton Saga. Sebanyak 92 kes kecurian dilaporkan. Kereta rakyat, permintaan tinggi dan masih jadi sasaran sehingga kini. Nombor 4, Proton Iswara. Juga 92 kes kecurian. Model lama, senang dijual sebagai alat ganti. Nombor 3, Toyota Fortuner. Sebanyak 123 kes kecurian. SUV bernilai tinggi, risiko klon sangat besar. Nombor 2, Proton Wira. Direkodkan 142 kes kecurian. Kereta legenda tapi antara paling kerap hilang. Dan nombor 1, Toyota Hilux dengan 370 kes kecurian. Paling banyak kena curi di Malaysia, jauh tinggalkan yang lain. Jadi kalau anda nak beli kereta terpakai, jangan main beli. Pastikan kereta bukan pernah kena curi, buat semakan di scroot.my untuk tahu sejarah kecurian kereta.